Kalau hadis orang Madinah tak buat je, dia tak bagi buat. Khatib naik atas mimbar, apabila khatib bagi salam, dia bagi salam Assalamualaikum, lepas tu baru dia, orang azan dan sebagainya. Lepas azan baru khatib baca khutbah. Imam Malik kata kat Madinah kami tak buat macam ni. Salam sekali je. Khatib masuk masjid cukup. Lepas tu tak lagi salam dah. Naik atas mimbar, lepas azan terus baca khutbah. Itu Imam Malik punya pandangan. Tapi Imam Syafi'i sebut tak, pada aku bid'ah ni ada dua. Kena lihat di sebalik bid'ah tu ada apa. Dalam bab bid'ah sebagai contoh. Dalam bab bid'ah, Imam Malik sangat keras membid'ahkan banyak amalan. Tapi Imam Syafi'i dia melihat kepada amalan tu konteks dia macam mana. Sebab tu ada riwayat Imam Syafi'i sebut al-muhdatsatu minal umur darban. Benda-benda baru ni ada dua benda, ada dua kategori. Kalau bercanggah dengan Al-Quran, bercanggah dengan sunnah, bercanggah dengan ijma', iaitu bid'ah yang sesat. Kalau tak bercanggah dengan apa-apa pun, tak menimbulkan kesan buruk dan canggah dengan apa-apa pun, Imam Syafi'i kata yang tu boleh buat, yang lebih baik. Apa yang berlaku? Sebahagian amalan Nabi tak buat. Nabi tak buat cara macam tu. Tapi dia masuk di dalam dalil umum yang Nabi benarkan. Nabi suruh baca Al-Quran, betul? Ada fadilat majlis zikir. Fadilat majlis zikir, fadilat majlis Al-Quran. Ada banyak hadis tentang fadilat. Macam mana cara baca? Di Madinah, semua qari akan baca dan dengar. Wa idza quri'a al-Quran fastami'u lahu wa ansitu. Apabila Al-Quran dibacakan, duduk diam-diam dan dengar bacaan tu. Jadi seorang baca, yang lain akan dengar. Itu di Madinah. Seorang baca, orang lain akan dengar. Ada qura' lain pula di tempat lain, mereka baca bila sampai dekat hujung-hujung ayat daripada wadduha sampai habis, mereka akan bertakbir selepas habis satu surah. Takbir surah lain, habis surah lain. Di Syam pula, budaya di Syam, dia pun suka baca ramai-ramai. Bagus juga budaya ni, sebab ada orang dia baca tak lancang. Bila dia baca tak lancang, dia nak pahala tu juga. Kalau kena baca seorang-seorang, lancang pun jadi tak lancang juga. Bayangkan kan, berapa ratus orang duduk dengar, hang punya turn baca. Weh, tajwid pun jadi tunggang langgang juga. Kadang-kadang, orang ni dia boleh baca, tapi dia punya gemuruh tu, wah, gemuruh jangan buat main. Gemuruh tu kalau main, daripada reti boleh jadi tak reti. Kan? Dia kena training bagi tak gemuruh. Benda simple dia kadang-kadang. Imam, kalau orang suruh kita jadi imam, kita tak biasa. Dan kita tak prepare. Gemuruh jadi imam ni lain macam kalau tuan-tuan biasa. Kan, biasa tak pernah jadi imam, sebab tu ada orang dia takut nak jadi imam. Baca surah biasa je. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud wa la ana a'budu ma 'abadtum wa la antum a'biduna ma a'bud. Kita jumpa je dia. Wa la antum a'biduna ma a'bud wa la ana a'budu ma 'abadtum wa la antum a'biduna ma a'bud wa la ana a'budu ma 'abadtum. Dia duduk pusing-pusing. Macam mana ni nak keluar? Tak keluar. Boleh jadi tu. Kita hafal surah tu. Tiba-tiba kalau orang suruh jadi imam sekali, wa la ana a'budu ma 'abadtum. Tak keluar. Ini bukan tentang kebijaksanaan, dia tentang darah gemuruh. Makmum belakang tak pernah jadi imam, tapi time nak tegur orang kita cukup pandai. Lakum dinukum lah. Tegur orang. Tegur orang bukan ada kos apa-apa pun. Lakum dinukum. Oh betul lah. Keluar dia lakum dinukum. Lakum dinukum waliyadin. Darah gemuruh ni bila main, tak boleh nak baca seorang-seorang. Dia jadi takut. Maka budaya di Syam, dia pun baca ramai-ramai. Baca ramai-ramai Al-Quran. Jadi orang yang gemuruh pun dia boleh baca sekali. Orang yang tak reti baca, dia boleh gerak-gerak mulut sekali pun, dia baca sekali juga. Orang tanya hukum kepada Imam Malik. Imam Malik kata yang ni bid'ah. Sebab kami tak buat macam tu kat Madinah. So itu cara fikir Imam Malik. Di Madinah tak ada, sama dengan bid'ah. Tapi Imam Syafi'i tak melihat begitu. Imam Syafi'i bila nak membid'ahkan sesuatu, beliau akan melihat kesan amalan tu apa. Ada tak kesan buruk daripada amalan tu? Kalau budaya tu dihidupkan dan orang tak anggap budaya tu sunnah, orang anggap sunnah tetap sunnah, budaya ni sekadar cara untuk melaksanakan. Oh, nak mak? Dah je bang. Ada sedikit pengumuman. Kembalikan kereta nombor ni 90-812
773594 90 apa ni? 5 ke 8? 812 ke 512. Tak ada kata apa, cuma nombor je. Jadi kita dah betul ke tidak tahu. 773594. Itu siapa ya? Siapa yang Aceh? Ada pak kita golongan dekat kita. Okey. Ya. Dua kereta. Jadi balik kepada cerita kita kan, banyak perkara yang Imam Malik dia, orang Madinah tak buat, dia kata bid'ah. Berkumpul ramai-ramai lepas asar baca Quran, orang tanya Imam Malik kata bid'ah. Imam Syafi'i kata tak. Imam Syafi'i tak sebut tentang isu ni. Kalau hadis orang Madinah tak buat, dia tak bagi buat. Khatib naik atas mimbar, apabila khatib bagi salam, dia bagi salam Assalamualaikum, lepas tu baru dia, orang azan dan sebagainya. Lepas azan baru khatib baca khutbah. Imam Malik kata kat Madinah kami tak buat macam ni. Salam sekali je, khatib masuk masjid cukup, lepas tu tak bagi salam dah. Naik atas mimbar, lepas azan terus baca khutbah. Itu Imam Malik punya pandangan. Tapi Imam Syafi'i sebut tak, pada aku bid'ah ni ada dua. Kena lihat di sebalik bid'ah tu ada apa. Kalau tidak menghidupkan sunnah yang baru, ini sekadar cara yang orang buat yang tidak dianggap apa-apa pun, tak ada kesan buruk, Imam Syafi'i tidak bid'ahkan dia. Kenduri arwah, Imam Syafi'i kata apa? Kenduri arwah, Imam Syafi'i kata bid'ah. Ada dua sebab. Satu, dia menghidupkan kesedihan yang telah hilang. Lepas 3 hari, menghidupkan kesedihan yang telah hilang. Lepas 3 hari, di antara sunnah Nabi SAW, lepas 3 hari, sebab tu Imam Syafi'i kata bid'ah. Sebab apa? Sebab sunnah mengajarkan kamu selepas 3 hari, jangan ada siapa-siapa bersedih dah duk peringat orang mati tu. Kecuali isteri selepas kematian suami. Dia seorang je berkabung. Dia seorang je ada iddah dia dan juga ihdad dia. Dia kena tunggu sampai 4 bulan 10 hari. Isteri sahaja. Dia tak boleh keluar rumah, dia tak boleh make up, dia tak boleh pakai pakaian yang elok-elok. Isteri dia tak boleh. Selain daripada isteri, kamu boleh ada 3 hari untuk bersedih dan mengucapkan takziah. Pergi jumpa, ucap takziah. Lepas 3 hari, jangan peringat dah. Sunnah Nabi SAW. Ada masa untuk bersedih, lepas bersedih, teruskan kehidupan seperti biasa. Imam Syafi'i kata itu sunnah. Apabila makam, orang berkumpul selepas kematian 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari. 7 hari tu, okeylah 7 hari. Orang akan datang dan sebut tentang kematian. Orang akan ingatkan balik. Arwah ni bagus, orang dia bagus. Orang tu sedih, dia sedih balik. Lepas 40 hari, kadang-kadang orang dah lupa dah 40 hari. Peringat balik. Arwah ni dulu bagus, orang suka tolong orang. Dia pun ingat balik, betul lah, sedih balik. Arwah ni bagus, suka tolong orang. Lepas 100 hari, lupa habis dah kebanyakan orang. Sedih dia main kadang-kadang. Bila buat perhimpunan, orang ingat balik. Orang akan teringat balik. Dulu dia lah, dulu dia basuh kain tiap pagi. Contoh, dia basuh kain tiap pagi. Lepas 100 hari, dia lah basuh kain tiap hari. Orang akan teringat balik. Sunnah Nabi SAW, boleh bersedih 3 hari tu kamu ucap takziah, lepas tu move on, hidup macam biasa. Sebab itu Imam Syafi'i kata ini bid'ah yang tak baik. Dan yang kedua yang dianjurkan oleh Nabi SAW adalah orang jiran-jiran tetangga kepada orang mati, dia pergi bagi makanan kepada keluarga orang mati. Sebab mereka dalam keadaan yang susah, mereka dalam keadaan sedang menghadapi kesukaran, tak sempat nak masak, hantar makan pi rumah mereka, tak payah masak. Jiran-jiran tolak pi makanan kat mereka. Itu sunnah. Tapi bila buat kenduri, dia terbalik pula daripada sunnah. Kita bukan pi hantar makanan, kita pi makan. Kita pi makan pula. Imam Syafi'i kata yang ni tak betul. Jadi Imam Syafi'i tentang menilai bid'ah ni, dia menilai kepada apa di sebalik hukum tu. Dia tidak seperti Imam Malik. Imam Malik dia punya checklist senang je. Orang Madinah tak buat, bid'ah. Madinah tak buat, bid'ah. Ada hadis pun. Ada hadis kadang-kadang orang Madinah tak amal. Imam Malik kata mungkin hadis tu orang salah sampai kot. Sebab tak mungkin sunnah ditinggalkan di Madinah. Logik tak? Logik lah juga. Takkanlah baru 100 tahun Nabi SAW wafat, orang Madinah sepakat nak tinggalkan sunnah. Malik kata orang Madinah takkan tinggalkan sunnah. Kalau kamu jumpa satu je hadis,
bercanggah dengan amalan ahli Madinah, artinya kamu salah faham hadis tu. Ikut cara orang Madinah. Tapi Imam Syafi'i kata tak, kaedah Malik itu tak boleh pakai. Ada hadis itu kaedahnya sama seperti apa yang difahami oleh orang Arab ketika dengar perkataan itu, itulah yang kita amalkan. Bukan apa yang dibuat oleh orang Madinah. Sebab boleh jadi orang Madinah bukan ikut hadis, mereka ikut fatwa seorang sahabat. Boleh jadi ada kemungkinan seorang sahabat fatwa tu tersebar, sedangkan itu bukan hadis. Tapi kalau ada hadis, itu yang didahulukan. Dia punya hebatlah Imam Syafi'i ni punya apa? Pemikiran dia melihat kepada realiti, menggabungkan hadis. Walaupun dalam bab hadis, Imam Syafi'i mungkin tidaklah sehebat Malik ataupun Ahmad dalam mengeluarkan hadis yang mana sahih, yang mana dhaif. Dia tak sehebat mereka. Tapi dalam mentafsirkan hadis, itu kehebatan Al-Imam Syafi'i. Imam Ahmad sebut tentang kemuliaan dia. Siapa nak belajar hadis, kena belajar dengan Imam Syafi'i.